Abang biasa kan tanya, bang, Voxy baru dengan Voxy lama apa beza Let's go. Hari ni kita tunjukkan secara bukan keseluruhan dah, luaran dan dalaman sajalah. Let's go. Sebelum tu jangan lupa like, follow dan komen. Ingat Recon, ingat Nabil. Cari Recon, cari Nabil. Let's go. Okay, kita ada comparison duduk sebelah-sebelah. Dah tak payah nak adjust parking. Hari ni kita tunjuk antara Voxy ZX Kiramiki 2 dan juga ZX Kiramiki 3. Luaran dia semua sama, tapi model ZX Kiramiki dan juga Voxy baru SZ spec height, triple height punya spec. Tipe height paling tinggi lah, spec paling tinggi adalah dekat sebelah tu. Okey, yang ni dia dengan chassis number R80, yang tu dengan chassis number A90. So dia punya chassis dia memang sangat-sangat berbeza. Yang ni dia pakai chassis daripada platform baru, TNGA platform, sama dengan Harrier, sama dengan CRZ, sama dengan CHR, sama dengan RAV4 baru. So dia punya platform dia sama platform. Okay, rupa palas luaran dia kita nampak lah. Memang dia dah pakai 3 LED, datang dengan ada lining, eye lining kening dia, and then dia ada chrome pada bahagian bawah. Dia punya fog lamp dia dekat bawah tu tersorok nampak dia macam matrix tu kan. Lawa, memang lawa. Kalau ni ini original, condition original, bukan GR. Kalau GR lain. So apa yang abang boleh nampak kat sini, body dia memang beza tinggi tinggi dia memang beza. Untuk Voxy baru dengan Voxy lama memang beza tinggi. Memang beza tinggi. Kalau abang nampak dia punya ketinggian dia ada sikit tambah tinggi. Panjang pun ada tambah untuk body baru. Lebar dia sama. So lebar dia samalah. Sport rim beza Yang ni pakai sport rim 17, yang ni 16 untuk high spec. Untuk interior dan exterior tu saya tak nak sentuh sangat, sebab bahagian exterior pun dah nampak jauh sangat beza, sebab dia another generation. Yang ni engine dia pun berbeza. Engine 2.0 GDI engine yang sama dengan Harrier baru. Yang ni engine yang sama dengan Harrier lama. So yang ni horsepower 160 PS dan 201 Nm torque, 10 speed direct shift. Kalau yang ni pula dia pakai 2.0 150 horsepower dan 200 Nm torque dengan 7 speed CVT. So dua-dua ni dia datang dengan generasi yang sangat berbeza. Dia bukan upgrade sikit-sikit, facelift ke, same engine after 15 years ke, tak. Yang ni betul-betul dia tukar satu body, tukar satu set engine. Sebab dia nak kena bersaing dengan Honda Stepwagon baru. Jadinya dia kena bagi minyak jimat. Kalau yang sana tu dia hilangkan waku-waku door, yang ni dia tambah dengan kereta yang lebih cantik dan molek serta jimat minyak. Model ni kata-kata owner yang pernah pakai, dia kata boleh dapat 16 km per liter. So consider yang cukup menarik lah, sebab Nissan Serena baru pun dah keluar untuk bersaing dengan dia. Yang tu engine 1.4 e-power. So engine tu kita takut sikit sebab bateri je lah. Kalau yang ni NA, dia tak ada turbo, tak ada hybrid. So senang maintenance. Itu je. Sebab untuk variant Jepun dia ada 1.8 hybrid, tapi kita tak berani bawa masuk. Kita bawa masuk 2.0. Senang jaga, senang maintenance. Engine dia pun bagus. Yang ni spek dia memang tinggi lah. Yang tu 3 airbag, yang ni 6 airbag. Yang tu ada warning-warning saja. Yang ni semua dah ada. Let's go, kita tengok pada bahagian dalaman. Untuk bahagian interior dalaman dia memang macam ni, cantik-cantik, cun-cun, cut-cut macam ni kan. Ni original Dia ada DIM, digital in mirror, roof monitor, seat semi leather, full semi leather dengan belakang ada ottoman. Curtain net semua dah ada. Yang ni 360 camera siap. Toyota Safety Sense, Lane KRC, Pre-Crash, Autonomic Cruise Control semua dah ada. Head up display pun dah ada. Nampak? Canggih tak canggih kan? Ni memang canggih tau. So berminat nak dapatkan kereta macam ni, kita incoming stock pun kita ada yang model spek bawah dia sikit. Yang ni SG. Yang tu Noah SG tahun 2022. Harga memang murah, bawah 155,000 sahaja. So berminat boleh hubungi saya di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil. Pastikan grade original, mileage original dan duty dibayar penuh. Okey. Untuk pengetahuan kawan-kawan yang sedang menonton video ni, kita incoming kita ada 2 unit Noah SG putih
8 seater. Yang tu kita boleh jual bawah 155 untuk warna putih, grade 4. And then satu lagi kita ada Noah SG warna merah, 2 power door, 7 seater, bawah 155,000 tapi grade 3.5. Mileage pun rendah, 29,000 something. So berminat hubungi saya di nombor yang tertera. Okey, kliklah apa-apa link bio, description, semua kliklah. Okey, bye bye. Assalamualaikum.